Cepat. Naik. Jangan jatuh di air, sudahlah. Apa ni? Apa itu? Nah, ikan baji, geng. Ikan sedap ni. Ikan baji, ikan baji. Ikan pahat. Ikan pahat, ikan baji. Apa lagi ikan nama dia, geng? Bualas. Bualas, ah. Rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi dan salam satu sepercingan. Mantap. Oke, geng, hari ini yang lepas aku begitu, geng. Minggu ini aku tak turun mancing pantai, aku turun mancing dekat rumah rakit ataupun sangkar ikan lah, senang. Jadi yalah, kita tengok lagi kalau ada hasil tu, alhamdulillah lah, mudah-mudahan lah. Itu harapan kita sebagai pemancing. Ya, kita tengoklah hasil kita macam mana hari ni. Okey, lama tak naik bot, geng, ya. Berapa tahun tak naik bot, jadi hari ni kita main atas rumah rakit ni. Naik bot dulu lah, geng. Ini kita punya sifu. Semangat, ya, semangat, geng. Okey. Nanti, geng, pemandangan sini aku suka tengok, geng. Sudah. Geng, alhamdulillah kita sudah sampai, geng, atas rumah rakit nih. Ya, yang ni sebenarnya, geng, dia bukan juga untuk komersial sangat, untuk tempat mancing, tapi kalau ada orang nak mancing boleh datang mancing lah. Ada tandas, penting tandas, geng. Kebetulan hari ni aku bawa orang rumah. Dia punya sifu kredis pun bawa orang rumah juga. Jadi kita cuba lagi mancing air. Sekarang pun dia tengah surut, nak gerak pasang nanti mungkin dalam tengah hari lah kot. Okay, hari ni kita bawa joran kecil-kecil je, geng, hari ni. Kita cari ikan kecil-kecil, geng. Kalau ada rezeki ikan besar lah. Okey, umpan, geng, umpan hidup hari ni kita bawa tiger. Ganas, geng. Tempat masak pun ada, tempat tidur pun ada. Yang aku suka tengok, geng, ini hasil-hasil yang orang pernah dapat ni, geng. Tengok bahan, geng, tengok. Ebek pun ada. Okey, ikan tanda ada juga, GT ada juga, ikan malong pun ada. Macam-macam, geng, macam-macam lah. Ikan mayung pun ada, geng. Tengok ni, ketambak ada, MJ ada, kerapu ada. Macam-macam, geng. Ini yang orang pernah dapat lah. Yang orang pernah naik. Ikan sebilang pun ada. Nampak? Padu. Okey lah, geng, aku nak set up dulu. Okey, mudah-mudahan ada kemanisan hari ni. InsyaAllah kita cubalah sebaik mungkin. Aku ronda dulu, geng. Ronda dulu.
Banyak ikan ulu-ulu geng bawah tu. Separiding, ikan separiding dalam air. Pusing sini pula tengok. Air hujan ni dah. Oh, di sini ada pelantar juga geng dekat sini. Sini pun ada pelantar. Kini ini boleh mancing sini. Okey. Oh, tengok kita punya ni. Terus. Jangan kasih lama. Ya. Ya, itu dah. Ini pelampung. Alright. Ini pun ada tempat tidur juga. Nak baring-baring. Ni sangkar ikan geng. Sangkar ikan. Ini tandas kalau kau nak membuang nanti. Okey lah, macam biasalah. Tandas macam ni kan. Ini sangkar ikan bawah ni geng. Bawah ni ada sangkar ikan. Sangkar ikan bawah tu. Ada ikan kan? Ini ada ikan. Anak ikan banyak, anak ikan. Anak ikan banyak. Okey, jom kita pasang. Pasang dulu. Jangan kasih lama. Okey, strike. Hah? Buka dah. Suspend. Ada bunyi-bunyi tadi? Bunyi direct. Oh, aku ada di belakang tadi, Pak. Aku ejas aku punya no. Ini kan strike geng. Semangat geng, semangat. Okey. Sini aku main bottom. Kat belakang ni aku main pelampung dengan main bottom geng. Ini pelampung aku geng. Tuh. Yang ni main bottom. Yep. Tengok lah geng, mudah-mudahan ada strike lah geng. Aku first time geng dekat sini. Kadang-kadang sini pun tengok air juga geng. Kalau sebelah atas tu geng, dekat jambatan tu, aku pernah naik bawal emas, pernah naik pari, pernah naik MJ, pernah naik siakap. Ini sudah lama lah, cerita lama lah geng. Dekat jambatan tu, aku main dekat tiang lah. Kali ni aku nak cuba dekat ni bagian hulu ni, bagian dalam lagi. Jambatan tu dia sebelah laut lagi. Nak tahu ada ikan sesat masuk dalam ni kan. Mudah-mudahan lah. Kita tengok dan lihat. Semoga ada rezeki yang manis. Lagi panjang lagi dia hanyut. Air tengah gerak pasang ni kan. Air masuk ke dalam. Naik ke atas. Strike. Bingkok Joran. Ada ketam lagi dalam tu. Nah. Ada umpan sudah tu. Ya bagi kalau mau ni mesti banyak tu. Keliling ni penuh ni sama ni. Ya. Itulah. Buat masa ni tumpuan pada mancing je dulu. Mana? Wih, tambak. Tambak ikan merah. Tambak. Tambak kah? Nah. Nah. Wih. Hebat Tuh, hebat. Orang rumah aku dah ada lesen, geng. Ada ikan tambak. Mantap. Gila strike kedua. Champion Guru, jangan guru.
Kalah nih geng, kalah nih macam ni. Aduh. Wih, kasar. Tambak. Wih. Sebelah sini pula jadi. Mantap ah. Butalan kan? Menyangkut. Rupanya kan? Wah, ketam geng, ketam. Ketam suri ya. Oh. Nampaknya orang rumahku champion nih geng kali ini geng. Macam-macam dapat. Cepat. Naik. Jangan jatuh di air sudahlah. Mana ya? Apa itu? Wah, ada ikan. Rapu. Mana? Alhamdulillah. Dia menyorok bawah nih geng. Bos ini takut lepas. Sana. Jangan. Nih titian karang begini. Oke. Ganti. Besar. Aduh geng. Nah, kan lu bercakap tadi kalau steering di last minute. Oke. Sen padu bos. Astaga. Pasar boleh lah. Mantap. Sini lah pot dia kan. Ya, itu dia. Wih, besar. Wih. Nah, mantap ah. Oke. Geng, tambak lagi geng. Mantap. Rasa tambak geng. Gerap pasang nih. Manis. Ikan ini paling banyak ya dengan ikan tambak. Ada. Geng, ikan apa ni geng? Kalau aku tengok macam anak gerut-gerut geng. Tu ni. Alhamdulillah. Goreng pun sedap geng. Okey geng. Umpan aku. Udang tu potong-potong, aku ikat sini geng. Okey, lepas tu aku sambung macam gini ya. Nampak ni? Dengan guna swivel daripada Ichiban lah. Buat simple-simple je geng. Nampak. Ichiban, swivel Ichiban. Wih, kasar. Mantap. Tabak. Oke. Tadi kita dah pasang bentor. Jom kita tengok. Tahan berapa lama tadi ya? 1 jam kot.
Kalau ada lah. Tak ada tidak apalah. Ui, ada satu ekor, geng. Tapi ini ketam ni, geng. Ketam ini nih. Ketam lipah. Ketam bulu, geng, ketam bulu. Mabuk makan nih. Boleh makan nih, mabuk, geng. Apa biar dulu, ada lagi umpan tuh. Kita tengok satu lagi. Oke, kita tengok yang satu lagi, geng. Ini banyak, ini banyak. Ini. Ini apa nih, geng? Bukan. Wih, wih. Ganas. Mantap, Pak. Bunyi yo, drag. Oke, kita tengok kita punya bentor tadi. Kita tahan. Kita isi kah? Ini isi. Ini tadi umpan ikan duri, geng. Ikan utik. Nampaknya macam ada 2 ekor, geng. Satu is ketam bola, satu is ketam suri, geng. Ini dah. Ketam suri. Ketam suri lah, betul lah. Anak ketam nipah. Macam lah. Macam ketam tembakang pun dia juga. Umpan masih ada lagi. Tahan dulu lah. Ganas lah tarikan. Tapi lokan banyak, geng. Lokan banyak. Nah. Ini ikan yang aku dapat tadi. Alhamdulillah, geng. Lepas tu ada lagi dalam tong bekas tu. Rumah aku dapat tadi. Di dalam ni ada lagi ya. Ini sudah ambil. Ya. Yang ini tadi tuan rumah sangkar ni. Dia jual dengan kita tadi. Dia pun ambil, dia puas hati, geng. Besar ni. Besar pas. Tengok lagi sekejap lagi. Lagi berapa minit lagi? Pukul 4. Anggaran pukul 4 lah. Pukul 4 lebih macam tu. Orang nak balik. 4 lebih macam tu lah. Aku punya pancing, main bottom, main batu hidup, main udang hidup, main udang kupas, main pelampung. Alhamdulillah ada juga, geng, hasil lah tadi. Main bottom, main kupas kulit tu, naikkan tambak. Lepas tu main udang hidup tadi, naikkan kerapu. Alhamdulillah. Sekejap lagi kita timbang lah kot. Kita timbang berapa besar kerapu kita tadi tu, berapa berat. Tapi mungkin tak sampailah sekilo. Sekilo tu tak sampailah. Tengok, geng, sampailah. Tadi aku main jauh, aku pergi lepas jauh pelampung, aku sampai ujung tu. Ini aku dah main dekat lah. Aku buat perambut dia lebih kurang 1 depa lah, geng. 1 depa. Tapi tak ada sambaran lagi hari ni. Ikan pun kurang bermain atas air lah. Pagi tadi kurang permainan ikan atas air. Yang ada pun ikan todak. Lepas tu apa ni, ikan kacang. Ikan kacang ataupun ikan titir ataupun anak barakuda. Banyak nama dia, geng. Ada juga mainan tapi inilah kurang. Dia main jauh-jauh, main dekat ke tepi-tepi tu kan. Kita sekarang duduk tengah. Tak tengah sangat lah, situ jauh lagi tu.
Huh. Tapi alhamdulillah hari ni tetap ada rezeki juga lagi. Alhamdulillah, boleh lah bersantai-santai dengan orang rumah kan. Mancing. Boleh lah, dapatlah layanan ikan lah dekat rumah rakit ni, rumah sangkar ikan ni. Sangkar ikan geng, kalau korang tengok sini memang tak nampak kan sangkar ikan. Dia sangkar ikan dekat dalam ni geng, nampak? Dekat bawah tu. Okey. Bawah tu. Nampak ikan di bawah tu. Lepas tu dekat bawah tu pun ada juga. Okey, owner tuan Kilong ni pun apa ni, rumah sangkar ni pun kadang memang diorang tiap hari lah datang sini malam. Dia tengok sangkar ni kan, kadang diorang mancing. Macam tu. Tahan geng. Sekarang musim panas geng ah. Sebab dekat sini ada bumbung lah. Nak rasa panas masuk dalam sikit. Yang best sekarang berangin lah. Nampak? Kibar-kibaran lah. Ditiup angin. Oi, tariklah oi, tarik ikan oi. Macam goyang ombak. Okay, kita tunggu sekejap lagi geng. Kalau ada strike tu insyaAllah kita cari yang Megatron dulu ni, last minute ni kan. Mudah-mudahan lah kalau ada lah. Minute no, ikan baji geng. Ikan sedap ni, ikan baji. Ikan pahat. Ikan pahat, ikan baji. Apa lagi kan nama dia geng? Bualas ah. Rezeki. Baru mau kemas-kemas geng. Ikan baji. Ikan baji, ikan pahat, ikan apa lagi namanya? Banyak nama nih. Pat-pat. Ikan buaya. Ikan buaya. Alright. Kamu teriakan bah. Apa ini? Relax. Oke. Lihat kamu. Oke, alhamdulillah selesai geng mancingan kita. Sampai dekat darat nanti baru kita timbang. Oke, inilah dia punya rumah sangkar ikan geng. Berminat? Kalau berminat boleh hello dengan owner lah. Nanti aku cuba selipkan. Boleh ni enggak? Boleh promote kan ni? Boleh. Promote YouTube. Boleh promote kah? Boleh promote YouTube. Bisa di YouTube. Ya, lu tahu orang mau sewa lagi kah macam? Boleh. Okey, boleh. Nanti kita kasih selip sekali lah nombor telefon owner. Boleh geng, ini kalau musim ikan masuk geng, kalau korang tengok gambar-gambar yang tampal dalam bilik dia tadi tu, ikan besar-besar ada geng. Ada ebek, ada ikan GT, ada ikan macam-macam ikan lah. Cuma hari ni mungkin kurang kesesuaian ya. Yalah rezeki dalam air kita tak tahu geng. Kalau yang air dia cantik, ikan dia pun cantik lah. Kalau air dia macam ni mungkin ada ikan. Mungkin dia bukan bermain di sini geng, mungkin dia bermain sebelah sana ke. Buat tempat ni luas geng, memang luas, terbuka geng. Kemarin ni alhamdulillah lah ada naik kerapu. Lepas tu last tadi naik ikan baji. Last minute tu dia tarik tadi, dia bukan ini, dia pakai koyan ni, ni ambur. Gulung-gulung ada ni, ada tarikan lah, tengok-tengok ikan baji. Alhamdulillah rezeki kawan geng. Ni pun best juga ni geng. Ini kalau main safkas, dia tak ada bumbung yang boleh ni. Okay geng, kita tunggu dekat darat lah. Tengok dekat darat nanti timbang ikan semua. Siang makan kacang terbang. Oh, patutlah. Dulu ada rumah-rumah geng atas ni, tapi kena angin kencang terbang. Rubuh.
jauh mau berenang. Okey kan? Ni. Ini dacing ni. Dia punya kapasiti dia 150 kilo ah. Dia ada juga 50 kilo, 70 kilo, 100 kilo. Tapi yang ni aku ambil 150 kilo. Aku sudah test geng. Kalau minyak masak yang 2 kilo tu memang tepat 2 kilo. Yang gula sekilo memang tepat sekilo. Itu yang aku suka geng, dacing ni. Okey, jom kita tengok ikan kerapu kita tadi geng. Okey. Berapa gram kita dapat hari ni? Ini je lah. Sekejap geng. Mana ni? Ayah nak pegang. Alright. Okay, jom. Tengok kosong-kosong Kita tengoklah berat ikan ni berapa. Berapa tu? 500 gram. Boleh lah setengah kilo geng. Si sawa okey ni. Kan? Mantap geng. Okey jadi ikan kamu tengok. Satu uncang tu senang timbang. Tengok. Boleh lah geng biarpun kecil-kecil tapi dia punya Oh dia. Kita tengok. Woi, dekat 2 kilo geng. 1 kilo 900. Tolaklah. Dia punya uncang plastik ni dalam 100 gram. 1.7 lah. 1.7 lah lebih kurang. Oi, siapa nak bagi geng? Fresh macam ni sedap geng goreng. Okey geng. Rasanya setakat tu je lah untuk hari ni geng. Perkongsian kita geng. Peralatan-peralatan macam contoh tadi aku tunjuk korang aku punya swivel lah daripada Ichiban tu. Nanti aku akan selitkan juga link Shopee dekat bawah video ni, korang boleh tengok geng, kalau berminat boleh beli. Sama juga dengan kita punya dacing tadi, timbangan tu. Memang tepat geng memang tepat. Aku dah check apa semua memang tepat. Cuma belum ada chop daripada KPDN KK lagi lah. Okey geng, assalamualaikum. Jumpa lagi. Mantap.